Nak tahu tak, adakah korang bercinta dengan seorang yang psikopat? So, korang kena tanya soalan ni. Pertama, adakah dia akan buat korang rasa selesa, tapi pada masa yang sama, korang macam diperhatikan dari jauh. Psikopat ni, dia bagi vibe yang tenang. Tapi creepy tau. Dia macam nak tahu je. Dia teropong, macam tengok dari jauh. Dia study, dia buat reaksi. Dia sebenarnya tak ada empati, dia nak tahu apa korang buat. Emosi korang macam mana. Kedua, adakah dia sangat perfect pada awal? Tapi korang rasa satu yang tak kena. Walaupun sebenarnya tak ada bukti. Tapi insting rasa macam sesuatu. Tapi tak ada bukti. Sebab psikopat ni pada awal dia memanglah flawless, caring, tenang, matang. Tapi korang ada rasa satu kosong dalam diri dia. Macam tak ada vibe. Intuition anda sebenarnya takkan menang itu. Yang ketiga ialah dia sangat cepat tahu kelemahan korang. Psikopat ni observe perangai korang secara detail. Bukan connect. Dia tahu apa yang buat korang rasa insecure. Apa yang buat korang rasa takut. Apa yang buat korang rasa berlembut hati. Dia akan gunakan semua tu untuk kontrol mood korang. So kalau korang dah terkena dengan dia, hati-hati. Okay, kalau dah sampai menikah tu, na'udzubillah min zalik. Okay, kalau kau nak tahu dia dapatkan buku ni,